Ini cerita aku ride 1000 km dalam masa 20 jam. Aku keluar rumah pada pukul 5 pagi pada hari Sabtu. Route hari ini nak menuju ke arah utara. Macam biasa, aku bangun pagi-pagi pakai riding gear, buka selimut motor dan panaskan enjin. Aku memang suka ride awal pagi ni sebab cuaca sejuk dan juga tak banyak kenderaan atas jalan. Tapi pastikan kalau nak ride pagi, korang kena tidur awal. Pukul 9 malam tu dah kena tidur. Solat subuh dan sarapan pagi di RNR Rawang. Pukul 8 pagi, aku mula bergerak menuju ke Ipoh nak perkena kopi dan roti bakar di Kin Lung Valley, Tasik Cermin. Masa aku tengah isi minyak, boleh pula jatuh bodoh disebabkan lantai tu licin, tergolek sekejap. Mujurlah semuanya okey, tak ada apa-apa kecederaan. Aku sampai di Kin Lung Valley, Tasik Cermin ni pada pukul 9.30 pagi. Pemandangan di Tasik Cermin ni memang sangat cantik. Di Kin Lung Valley ni aku makan di kafe yang ada terletak di kaki bukit. Makanan dekat sini makanan kopi tiam yang paling sedap, roti bakar dengan kopi dan juga egg tart dia yang berlemak tu. Lepas tu aku meneruskan perjalanan ke Pening, ride santai-santai je, janji sampai. Ride naik JSA ni memang tak sempat penat, pulas je, sekejap je dah sampai Pening. Pukul 1.30 petang aku sampai di Hamidah Nasi Kandar Georgetown. Kalau dah sampai Pening mestilah nak perkena nasi kandar dulu. Lepas selesai makan nasi kandar, aku singgah di Masjid Kapitan Keling untuk solat jamak. Pukul 4 petang perjalanan diteruskan menuju Pasembok Padang Kota. Buah Pasembok sepinggan, ais kacang semangkuk, ambil gambar 2-3 keping. Terusnya aku teruskan perjalanan menuju ke Taiping, mencari Kuih Tiaw Dolly Kuih Tiaw Taiping. Settle makan kuih tiaw pukul 8 malam, aku menuju ke RNR Tapah. Solat jamak maghrib isyak di situ, kemudian aku terus bergerak balik ke Putrajaya dan sampai rumah pukul 1 pagi. Inilah ride 1000 km dalam masa 20 jam.